Di dalam video ini, saya akan kongsikan bagaimana anda boleh menjana wang dengan menulis sebuah artikel dengan bantuan AI. Tapi selalu berlaku di sebaliknya. Apa yang telah terjadi? Duit tetap tak masuk. Artikel anda dah banyak tulis, blog pun anda dah banyak publish. Idea pun dah banyak tuna. Tapi kita dapat lihat trafik tetap tak naik. Sale masih kosong. Kalau itu yang anda tengah alami sekarang, anda bukan seorang. Ramai sebenarnya buat silap masa guna AI. Ramai orang ingat AI ini mesin duit automatik. Tekan butang, artikel keluar, duit masuk. Hakikatnya tak macam itu. AI cuma tool yang boleh diguna pakai. Kalau anda tak ada strategi dan sistem, artikel itu cuma jadi konten yang tenggelam dalam internet. Saya nak kongsikan kepada anda 5 tip praktikal macam mana nak tukarkan artikel dengan bantuan AI jadi income tambahan yang konsisten. Bukan teori, tapi benda yang anda boleh mula buat. Betulkan mindset anda dulu. Pertama sekali, anda kena faham AI mampu membantu anda membina sebuah artikel. Ramai orang fikir lagi banyak artikel dia keluarkan, lagi cepat dia boleh kaya. Itu mindset yang salah. Yang penting bukan banyak mana artikel anda tulis. Yang penting siapa yang akan anda bantu. Anda boleh tanya diri anda sendiri, masalah siapa anda nak selesaikan? Orang itu tengah stres pasal apa sekarang? Contoh yang paling mudah, orang yang kerja makan gaji, kerja 9 pagi sampai malam. Kadang-kadang dia ambil OT lagi. Hujung bulan, duit tetap tak cukup. Kalau artikel anda tak mampu sentuh realiti hidup dia, dia tak akan dapat baca lama. Dia akan tutup. Tapi bila dia rasa, macam cerita pasal aku saja ni, dia akan terus baca. Bila dia baca sampai habis, peluang dia klik link anda dan hasilkan income jadi lebih tinggi. Dan ramai orang tak sedar, mindset betul je belum cukup nak buat duit. Jangan copy paste artikel AI bulat-bulat. Ini kesilapan paling biasa. Copy output AI terus publish. Memang nampak kemas, tapi kosong jiwa macam robot tulis. Cara betul, gunakan AI sebagai draft saja. Edit balik, guna bahasa yang dekat dengan pembaca, pendekkan perenggan, buang ayat melirit. Contoh, anda boleh minta AI untuk tulis satu artikel yang bertajuk Affiliate Marketing boleh membantu menjana pendapatan sampingan. Tapi artikel tersebut nampak seperti formal. Untuk versi lebih realiti, anda perlu ubah seperti ini. Kalau anda kerja dan tak ada masa buat bisnes fizikal, affiliate mungkin cara paling praktikal untuk tambah duit tanpa perlu keluar rumah. Nampak perbezaan dua artikel tersebut? Anda cuma perlu tambah sedikit contoh real life, cerita sikit pengalaman sendiri atau kawan, baru orang rasa real. Dan satu lagi rahsia, cara anda pilih Naichi itu lagi penting kalau betul-betul nak jana duit. Tip 3, pilih Naichi yang memang ada duit. Jangan kejar benda viral semata-mata. Trafik mungkin naik tapi duit belum tentu masuk. Pilih Naichi yang orang memang akan sanggup bayar atau beli. Contoh, kewangan, kerja dari rumah, AI tool, digital marketing, skill tambah income. Contoh praktikal, anda tulis artikel, cara guna AI untuk jana duit. Target anda pekerja yang bekerja malam untuk mencari OT. Masalah dia tak ada masa. Duit selalu tak cukup. Solusinya, perkenalkan AI tool melalui affiliate. Bagi ibu percuma, kumpul email list, follow up, baru convert jadi income. Sekarang trafik dah ada, Naichi dah betul. Tapi macam mana nak buat orang baca sampai habis? Gunakan hook yang buat orang stay. 10 saat pertama sangat penting. Kalau ayat pertama bosan, orang terus keluar. Contoh hook selesaikan masalah. Setiap bulan anda kerja lebih masa tapi duit tetap habis. Pernah tak anda fikir kenapa jadi macam ini? Hook yang kuat ada 3 perkara. Sentuh masalah sebenar,
buat orang rasa difahami, janji ada solusi. Contoh loop. Di akhir artikel ini, saya akan tunjuk cara paling mudah nak mula dapat komisen bertamu anda. Gunakan perenggan pendek, 2-3 ayat je satu perenggan, bahasa santai macam sembang. Bila orang baca sampai habis, peluang anda buat income jadi lebih tinggi. Tapi kalau anda tak monetize betul-betul, tetap jadi apa. Tip 5, monetize dengan sistem, bukan harap nasib. Jangan harap ad saja. Nak tunggu ad bagi hasil lambat. Cara lebih cepat, kita gunakan affiliate marketing, lead magnet, email list, produk digital sendiri. Contoh saya berikan artikel anda pasal cara guna AI untuk jana duit. Dalam artikel itu, kita letak link affiliate, link secara natural. Bagi ibu percuma, suruh pembaca tinggalkan email. Lepas tu anda follow up melalui email, baru convert jadi jualan. Email list ni aset jangka panjang. Trafik boleh hilang, algoritma boleh berubah, tapi email tetap milik anda. Rahsia sebenar orang berjaya bukan sebab AI semata-mata, tapi sebab dia ada sistem. Seperti saya kongsikan 5 tip untuk tulis artikel menggunakan AI, memang boleh jadi mesin duit. Tapi hanya kalau anda guna dengan strategi yang betul. Anda gabungkan semua. Mindset betul, edit artikel supaya nampak manusia. Pilih niche ada duit. Guna hook kuat, monetize dengan sistem. Kalau anda serius nak belajar step by step macam mana nak bina sistem artikel AI untuk jana income tambahan setiap bulan, klik link landing page di bawah sekarang. Jangan sekadar tengok video, ambil tindakan. Jika video ini memberi manfaat, pastikan tekan like video ini dan subscribe channel Aziz Hamid. Kat sini anda belajar bina income digital yang real, bukan sembang kosong. Klik link di bawah. Mula bina aset digital anda hari ini dengan menggunakan AI sebagai tulis artikel. Serta saya akan kongsikan ibu percuma tulis artikel guna AI.